Saya berpuas hati untuk hari inilah. Apa yang kita buat adalah daripada luahan keluahan dan apa rasa hati. Kita expect memang ramai gini lah. Kita tak expect benda yang lebih-lebih ataupun kurang daripada ni. So Alhamdulillah apa yang daripada expectation kita orang tu menjadi. So syukur Alhamdulillah, maknanya DJB masih ada lagi follower yang kuat. KL dan DJB dua benua yang berbeza. Di sana benua yang lain, di sini benua yang lain. Di sini macam banyak kita tak expect yang very high untuk belah-belah selatan. Macam mana pun yang datang tadi tu yang bersungguh-sungguh, you are the real rockers lah. JB ni bukan senang dapat crowd, big crowd kan. So dia JB ni bukan tempat konsert venue sembarangan kan. So kata orang tu organizer quite berani lah. So saya punya target was dalam 10,000 ni can be ni lah. Ada lagi next one lah kita punya tour lagi untuk di Sabah, Sarawak dan juga di Penang, di Alostar gitu. So saya harap satu permulaan lah untuk menghidupkan show business ini dan peluang untuk artis-artis lokal kita, budak-budak baru to reach dalam show business lah. Saya tengok persembahan dia kali ni, Double Trouble ni saya nampak dia buat dengan terbaik lah. Saya pun baru pertama kali datang kat sini kan. So saya nampak memang kalau ada lagi memang saya datang lagi lah. Memuaskan lah. Sama macam dekat Bukit Kiara. Untuk Komandan Search, teruskan perjuangan anda. Peminat anda masih ramai.